untuk nanti nak try mancing lah sini. Hari ni kita tak boleh, kita nak bagi penerangan sikit, bagi ilmu sikit untuk para penonton. Tempat ni nanti boleh datang mancing lah. Ikan apa pun tak tahu. Assalamualaikum. Hari ni kita nak bersembang ni dekat kawasan apa ni, ada tasik lah, macam tasik. Ini bukan tasik buatan ni. Dulu ni hutan bakau. Hutan bakau dia orang tambak tanah merah, dia jadilah tasik. Cantik kawasan dia. Ni kita nak sembang sikit pasal ikhtiar. Kita nak ikhtiar gunakan kita punya tubuh badan lah. Kita gunakan apa yang anugerah Tuhan dekat badan kita, kita gunakan sebaik yang mungkin lah. Hari ni kita nak sembang macam mana nak gunakan kita punya tangan dan jari untuk ukuran. Dan lagi satu, kita nak ketahui macam mana kita sebagai simbol lah, simbol. Bukan orang kalau masuk hutan tu ada buat simbol lah, ini kemah. Tapi kita gunakan apa ni untuk belajar peta. Kita gunakan jari ataupun tangan. Kali ni kita nak tunjuklah cara. Ini pun tak berapa banyak pun, bolehlah tahan sedikit sebanyak, kita boleh tambah apa ni ilmu kan. Pengalaman saya yang dulu-dulu mungkin boleh pakai. Kadang-kadang kita nak belajar satu benda dah berumur ni, dia lambat pick up kan. Kadang-kadang yang muda pun lambat juga pick up kan. Kita usahalah. Okey, selalu kita belajar tentang grid. Dalam peta tu dia ada garisan straight macam ni, lepas tu garisan melentang. Kadang-kadang kita baca, kita tengok nak cari grid, 6 nombor grid tu ataupun 4 nombor grid, kadang-kadang kita confuse. Mungkin kita tak biasa ataupun belum mahir lagi. Kita confuse macam mana nak apa ni cari garisan timur, garisan utara tu. Okey, nak bagi dia punya petua lah, senang aja. Okey, kalau macam ini kita straight macam ni. Ini makna dia garis lurus. Garis lurus dalam peta tu straight, dia baca bawa ke timur. Mana garis lurus bawa ke timur. Dia punya ni. Kalau kita terbalikkan macam ni lah. Makna garisan timuran. Nanti saya tunjukkan. Okey. Kalau yang ini pula, kita bukan yang ini pula bukan menunjukkan ke arah timur. Yang kalau yang macam ini terbalik pula lah. Garis melintang bawa ke utara. Makna ke atas lah. Tadi ni bawa ke timur. Ini garis lurus. Yang ini terbalik pula. Ini garis melintang bawa ke utara ataupun ke atas. Nanti kita tunjuk lah. Okey, tadi saya dah tunjuk dah tadi. Tangan di sebelah kanan tadi. Yang saya maksudkan ini garis ni. Dia panjang. Ini makna tadi saya tunjuk tadi, buat macam ni kan. Ni
Mana ini tangan melentang. Mana ini garis memanjang ni. Lepas tu menunjuk ke timur. Tangan belah kanan tadi menunjuk ke timur. Kalau ini dalam peta ni pula ada dia kotak peta, dia melentang. Ini kita terbalikkan pula. Ini kita terbalikkan pula tadi. Macam ini. Garis melentang. Ini menghadap ke atas. Makna ataupun utara. Kita nak, kadang-kadang orang confuse ni, 4 kotak peta ni nak mencari dia ni kan. Senang kita gunakan simbol ni. Yang ini tangan kiri, garis lurus ni melintang, tangan kanan bawa ke timur. Dia terbalik pula. Ini pula yang melentang bawa ke atas utara. Senang je. Mudah kita nak ingatnya. Kita ulang balik. Tangan kiri, tangan kanan. Ini kita nak mencari apa ni? Garisan timuran tadi. Makna garisan lurus tu dia bawa ke kanan. Baca dia menghadap ke kanan. Yang ini pula yang tadi garis melintang bawa ke utara ataupun atas. Begitulah, mudah je. Okey. Kali ni kita nak gunakan apa ni, jari tangan. Sebelum tu kita tengok tangan kita pun, manusia ni tak sama dia punya tinggi ni. Yang ini tak sama, ini tak sama, ini tak sama. Semua ni tak sama. Kita cuba cari dia punya ukuran ni. Sebagai ikhtiar lah. Kadang-kadang kita tak juga ketepatan tu berapa tinggi, berapa besar kan. Tapi kita boleh gunalah ikhtiar apa ni, jari Tuhan bagi ni kita boleh gunakan nak mencari apa ni, mungkin berapa panjang ke dia punya ni, lebar ke. Kita boleh guna jari. Ini pun dalam survival pun kita boleh guna jugalah. Jom kita tunjukkan macam mana. Okey, kita gunakan apa ni, jari sebelah kiri ni. Ini kita gunakan kayu inci lah. Kita nak tengok apa ni, berapa dia punya tu. Okey, kita guna jari telunjuk. Jari telunjuk kita ukur. Ini dia kiraan inci ni. Kita ukur. Kita ukur yang ada lekuk ni. Ni. Ada lekuk ni. Sampai ke sini. Kita gunakan ini. Nak nampak senang, ini dia ada lekuk ni kan. Dia sampai ke sini. 1, 2. Makna 1.2 inci. 1, 2. 1.2 inci. Kita tulis ya. 1.2 inci. Yang ini pula kita ada lekuk ni. 1, 2, 3. Ini sebagai usaha ikhtiar jugalah. Okey.
Dia lekuk kat sini kan. Ni. Ini setengah, 5, 6, 7. Okey. 0.7. Tak sampai lagi 1 inci. Okey, yang ini pula kita guna yang ini. 1, 2, 3 ni. Ini kita boleh tengok ya, dia punya ni. 1.1. Ni 1 inci pelan 0.1. Mana 1.0 1.01. Okey, bila kita kira 1, 7, 7, 8, 9, 10, 0, 0, 1, sorry. 1, 2, 3, makna 3 inci. Maknanya kita punya jari ni kalau kita nak buat ukuran, nak mencari, memang dia kurang tepat tapi hampir-hampir lah. Pasal Tuhan pun buat selengkap-lengkapnya tubuh badan kita. Yang ini makna 3 inci lah. Kita ambil sini lah. Tergeliat sikit pula tangan. Ni sampai 3 inci. Dia mesti sampai dekat ujung. Ujung ni sampai sini. Ni. Makna 3 inci. Makna Tuhan dah jadikan manusia jari dia, tangan dia. Yang ini tak sama ukuran, ini pun tak sama ukuran, yang ini pun tak sama ukuran. Tapi bila kita gabungkan jadi 3 inci. Makna kalau kita nak 6 inci, kita ambil ini 3 inci keliling ni. 1, 2, 3. Makna jadi 6 inci. Yang lain-lain tu tuan-tuan semua boleh lah. Tuan-tuan, puan-puan nak mencuba tengok gunakan jari lain ke untuk ukuran apa pun boleh. Tapi ni saya ukuran untuk menentukan berapa inci. Makna ini lain dia punya ukuran, ini lain. Kita tengok dia punya ni lekuk ni. Ni. Lekuk ni. Okey, kalau ibu jari pula. Ibu jari ni kita kira start dari sini ni. Dia punya ni. Bukan dari sini. Ini ada penanda ni. Kalau ibu jari, kita boleh kira ini. Sampai ke ujung sini. Pasal dia melengkung. Ini start berlekuk ni. Melengkung 1,5 inci. 1,5 inci lah dia punya tu. Tapi kalau yang atas ni dari lekuk ni, dia mungkin berlainan sikit lah. Dari lekuk ni, dia lebih dia kurang apa ni 0.3, makna 1.2. Kalau straight sini 1 inci 0.2. Makna atas bawah beza lah jarak dia. Makna yang ini 1,5 inci ibu jari kita ni. Yang ini 1 inci. Kita nak buat ukuran, kalau tak ada pembaris ke dalam hutan ke, kita boleh ambil penanda inilah. Senang ya. Makna kita boleh ingat, kita belajar, kita ingat dalam kepala.
kalau kita nak buat ukuran, kita boleh guna berpandukan jari tangan ni, ataupun dekat tubuh badan kita pun kita boleh cari ikhtiar lah. Tapi kena kaji tu dari rumah, baru kita boleh ingat. Okey, tadi kita gunakan tangan, kita nak mudah tunjuk dekat dia punya garisan grid ni. Kali ni kita gunakan jari pula. Kita gunakan jari macam ni lah. Ini garisan lurus. Garisan lurus ini. Yang ini dia bawa ke timur. Bila baca tu bawa ke timur. Simbol dia macam ni lah. Garis lurus bawa ke timur. Garis lurus bawa ke timur baca dia. Lepas tu gunakan tangan kiri pula. Baris melintang, baca dia bawa ke utara. Tepi ni ada nombor ni. Saya dah tutup ni. Maknanya macam ni lah. Garis melintang bawa ke utara ataupun utara ni. Dia jadi macam ni lah. Okey, alhamdulillah kita dah belajar tadi gunakan tangan dan jari untuk ukuran dan untuk simbol ke mana kiri, yang mana utara, kanan. Kita gunakan simbol tadi untuk mencari grid lah. Senang kita nak belajar lah. Kadang-kadang kita confuse tu. Kita bagi formula simbol lah. Yang ini, yang ini. Kita gunakan anak jari. Ini garis lurus untuk mencari grid tu. Ini baca dia bawa ke timur. Garis lurus bawa ke timur, dia ada nombor grid. Yang ini pula terbalik. Garis melintang bawa ke atas ataupun utara. Dia jadi macam ni lah. Yang tadi kita gunakan berdiri yang macam ni. Garis lurus ni. Lepas tu kita terbalikkan. Ini melintang atas. Setakat itulah yang mana saya mampu bagi sedikit ilmu lah. Lain kali kita belajar tentang bab lain lagi. Okey, assalamualaikum dan salam horas.